Berapa kali Banji nak cakap, Banji bukan YB Syed Saddiq, Banji YB Haji Mustazah. Tadi tengah jogging, wah banyak kereta horn, pipin, yang lambai-lambai, yang angkat handphone ambil video, dijorit-jorit YB. YB ni termongah-mongah kalau letih pi berehat saat beli goreng pisang dengan kopi O. Itulah satu daripada beratus komen yang ditinggalkan netizen apabila terhibur melihat gelagat seorang TikTokers dikenali sebagai Haji Mustazah yang berseluruh menegaskan dirinya bukanlah YB Syed Saddiq yang berlari dalam misi larian kesyukuran meredah 170 km dari Putrajaya ke Muar bagi mengumpul dana untuk masyarakat Parlimen Muar. Menerusi video berdurasi 60 saat itu, individu tersebut mendedahkan beliau hanya menjalankan rutin hariannya berjoging pada setiap pagi, tetapi pada pagi tersebut beliau hampir terserempak dengan YB Syed Saddiq yang turut berlari menggunakan jalan yang sama iaitu di sepanjang Jalan Alor Gajah Melaka. Berapa kali Banji nak cakap, Banji bukan YB Syed Saddiq, Banji YB Haji Mustazah. Tadi tengah jogging, wah banyak kereta horn, pipin, yang lambai-lambai, yang angkat handphone ambil video, dijorit-jorit YB. Bukan saya bukan Syed Saddiq, bukan Syed Saddiq. Dia dah berhenti sana tadi, lagi 2 km, 1 km lebih nak sampai sini. Dia dah berhenti kat sana tadi. Dia punya tempat berhenti dia lah, cut off dia dekat Perling. Bukan, dia tak sampai sini. Jadi pada akak-akak, abang-abang, adik-adik, makcik-makcik, pakcik-pakcik, jangan joget-joget Banji panggil YB. Malu. Tapi kalau rasa nak berhenti ambil gambar boleh. Banji tak kisah. Subscribe with notifications on.